Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari Jumaat, tepat 24 bulan 7 2569 bersama dengan 48 Safar 1448 Hijrah. Mai dengan berita Islam lah pagi ni nah. Saharat dia hatta tahan pok dia hak kena bang, lepas tu hak sakit nah. Gi di Jerman. Apa ia kena bang dalam Jordan. Lepas tu banyak betul lagi nah lagi di Timur Tengah tu. 12 orang ni hatta gi di Jerman. Untuk nak fubak di Jerman nah. Lepas tu kalau kira nah tahan pok Sahara nah. 100 orang dah nah. Mek bulan 7. Mek awal-awal bulan 7. Sampai hari ni 100 orang lebih dah hatta gi Jerman untuk nak fubak. Saharat beriak kata ada hak sakit sikit, sakit banyak ada belakang lah 100 orang ni. Tapi hak merai ni 12 ekor pula. Dia hatta pergi Jerman pula lah pergi fubak apa dia. Habis ni macam tu nah. Kita pergi tengok Saudi dengan Saharat. Saharat tu baik royak nah. Izin anumat kau tok gelong nah. Saharat dengan Saudi ni nak nak buat nuklear dalam Saudi. Nak buat rungan nuklear dalam Saudi. Tapi Saharat kata kalau Saudi nak buat rungan nuklear nah, nak ada nuklear di Saudi ni, Saudi kena pergi baik dengan Israel dulu. Kena pergi hubungi baik klik spos dia. Baru Saharat kata nak pergi tolong Saudi, ada rungan nuklear dalam Saudi. Nak tolong Saudi buat nuklear. Tu. Nah, kena baik dulu. Saudi kena pergi baik dengan Israel semula. Masalah ni Saudi dengan Israel ni putus hubungan nah, putus hubungan. Sebab Saudi kata nak hubungan kelik dengan Israel, Israel kena tubik daripada Gaza. Dah ni Saudi dengan Israel putus hubungan nah. Keren mari. Mung nak nuklear mung kena hubung pula dengan Israel. Royak Saudi. Saudi mung nak nuklear nah, mung kena baik kelik dengan Israel nah. Mung nak hubung pula. Hubung baik kelik dengan Israel. Baru pun nak buat nak tolong nuklear dengan mung. Ni terai tu baik royak nah. Mana kata kalau Saudi nak sungguh lah, dia kena baik. Saudi kena baik kelik dengan Israel tu. Tu lah. Habis ni tu. Kita tengok merai nah, merai di Masjid Aqsa nah, merai ni lah. 423 merai ni. Buat penduduk Israel nah masuk buk dalam masjid nah. 3,228 ekor pun yang masuk buk, masuk masjid. Tu. Lepas tu masuk duduk buat ibadat cara buat dia lah. Dalam masjid tu. 3,200 orang ni banyak. Penuh pun yang masuk masjid. Lepas tu seekor tak menteri hak Kelang hak Israel, dia nama Kawi tu. Dia kata hari ni lah hari apa, hari buat Israel ni boleh pergi buat ibadat dalam masjid baik ni. Tak besok ada baik ni lagi ni, masuk 3,200 orang ni. Ni seekor tak menteri Makung hak Israel nah. Dia nama Kawi tu. Dia tu tak paksa ada lagi ni hari ni lah. Hari merai lah. Hari ni lah. Hari yang Israel ni masuk buk dalam masjid. Lepas tu pergi buat ibadat banyak sekali lah. 3,200 orang. Yang perakak tu buat merai lah. Habis ni kata. Kita pergi tengok di Syria sikit nah. Orang Syria nah. Duk rata dunia nah, di Europe, di Turki, di mana pun banyak yang lari tu baik ke masa Bashar duk mengetah tu nah. Sebab Bashar dia bunuh kutik bunuh orang Sunni dah. Juta-juta mati nah. Hak boleh tu baik luar negeri nah 1,700,000 orang. Nah 1 juta.
Hak tu baik negeri semua nah. 5 juta lebih. Hak tu baik luar negeri nah. Orang Syria hak tu baik lari daripada Russia duk munuh macam tu baik ikut Europe, baik Turki lah 5 juta 500 ribu orang. Tu. Hak duk dalam negeri sendiri, lepas tu rata pecah. Dia rata satu negeri nak duk setempat tak boleh. Nak duk di Aleppo tak boleh, duk di Hom tak boleh. Tu baik duk kat bukit kat mana lah. Hak tu pula 6 juta. Nak tu baik luar negeri tak boleh. Duk menusuk dalam negeri 6 juta orang. Tu baik luar negeri boleh 5 juta 500 ribu orang. Hak ni sama cacat lebih oyan. Lepas tu hari ni hak duk luar negeri nah 5 juta lebih saat ni kelik mari dah di Syria ni 1,700,000 orang dah. Mana tak ada banyak lagi hak duk luar negeri tu. Orang Syria duk luar nak kelik alih lagi ni. Ada banyak lagi nah. Baru kelik 1,700,000 orang. Tu nah. Pas kita tengok dalam negeri pula. Hak duk tubik daripada rumah. Pindah daripada rumah dalam negeri tu. 6 juta orang tu. Hari ni kelik giduk rumah masing-masing nah. Muh duk kapur ni hak kelik. Muh duk kapur ni hak kelik rumah ni. Dalam 6 juta orang saat ni nah. Kelik rumah dah 1,900,000 orang. Mana tu nak kelik tak boleh. Kelik tak habis lagi lah. Hak dalam negeri pun nak kelik rumah sendiri pun tak boleh lagi. Duk luar negeri pun nak masuk rumah pun. Nak masuk negeri pun ada banyak lagi. Ni orang Syria masalah ni lah. Jangan duk belik lah. Dengan semula, ubah dengan semula. Tak payah ubah semula lah. Ubah macam ni. Tu. Lagi satu berita lagi lah. Hak ni kita pergi di New York lah. Di Sahara. Sahara ni, New York ni, Madani tu lah yang di Nayuk. Nayuk tu semua teri yang di Nayuk lah. Dia kata, kalau Nayuk Isra mari, New York nak igak. Tapi hari ni lah, Madani kata, hak sungguhnya AKK tu duduk di kerajaan Sahara. Nak igak tu saya igak. Kalau kerajaan nak igak, boleh igak. Tu. New York ni tak boleh buat apa juga. Duk besar di kerajaan Iran. Kalau ternyata igak. Tu. Ni Nayuk hak New York tu beraya lah. Tapi New York tu tak terima lah. Kalau mari New York ni tak saya terima. Tapi nak igak ke tak igak tu duk di try pula. Nak igak duk saya igak. Tapi New York ni tak terima syarat lah. Nayuk Isra. Mamdani kata Nayuk Isra ni lah orang suruh bunuh orang dalam Gaza. Yang kata baik tu selalu dah lah. Makna kata kalau Nayuk Isra di New York ni Mamdani pun boleh jadi tak boleh buat apa juga. Nak igat tak boleh juga. Sebab kuasa tu duduk di terai dah. Terai nak igat ke duduk serigat. Tapi New York tak terima lah. Mai Tuan Trump mari di New York. Hak ni Madani tu baik oyak lah. Bagi ni sekadar ni jumpa pula tengah hari ke 1 lepas semaya lah. Pagi ni Assalamualaikum.